soalan tadi bertanya pengalaman saya berinteraksi dengan pelajar-pelajar saya. Sebahagian daripada pelajar mungkinkah mereka tidak mempunyai matlamat datang ke universiti, masuk ke jabatan, masuk ke kelas dengan kuliah. Dan sebahagian yang lain mempunyai matlamat. Ada tak perbezaan pada mereka? Pertama je saya nak jawab begini. Saya rasa dan saya yakin semua pelajar yang masuk ke universiti mempunyai matlamat dia. Kerana mereka telah melepasi 1-2 halangan sebelum itu, yang mana sukar untuk dilepasi dengan jayanya seperti mereka, kecuali mereka telah meletakkan matlamat tertentu, iaitu halangan apa? Halangan PMR dan halangan SPM dan halangan matrikulasi. Ini ujian-ujian, halangan-halangan yang terpaksa mereka tempuhi untuk mereka sampai kepada universiti. Dan mereka telah berjaya setakat itu. Dan mereka masih mempunyai banyak halangan dan ujian dan cubaan yang lain semasa mereka berada di universiti. Dan halangan dan cubaan yang mereka hadapi di universiti pula akan membezakan antara pelajar yang mempunyai matlamat yang jelas, semangat yang kuat, iltizam yang tinggi, dengan pelajar yang mungkin tidak jelas akan matlamatnya ataupun matlamatnya terganggu daripada asal. Okay? Semua pelajar yang masuk ke universiti saya rasa mempunyai matlamat tertentu. Cuma sebahagian pada mereka mempunyai matlamat yang lebih jelas dan mereka mempunyai keinginan yang lebih tinggi dan mereka berada dalam keadaan yang sentiasa fokus kepada matlamat yang dituju. Sementara setengah pelajar yang lain, dia tidak dapat memberi komitmen yang tinggi kepada matlamat yang dia kendaki. Jadi perbezaan ini memang secara jelas sebenarnya memberi kesan pada prestasi pelajar-pelajar tersebut. Kita boleh tengok bahkan daripada air muka pelajar bila dia masuk ke kelas, kita tengok dari hari ke hari, daripada sebulan ke sebulan, pada satu semester, kita tengok pelajar ni memang tidak akan capai kejayaan yang cemerlang kalau dia tidak mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelajaran mereka. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak pergi sedikit kepada latar, kepada falsafah, kepada kejayaan ini sendiri dalam konteks kita sebagai pelajar, adik-adik sebagai pelajar. Semua orang untuk berjaya perlu kepada matlamat, perlu mencari bintangnya, perlu meletakkan bintang yang tertentu sebagai tujuan, supaya sentiasa nampak bintang itu bergemerlapan sebagai tempat tumpuannya. Tidak ada kejayaan yang dicapai tanpa matlamat sebenarnya. Kejayaan ataupun kebaikan yang diperolehi tanpa matlamat adalah diperolehi secara tidak sengaja. Seperti kapal yang berlayar tanpa matlamat, kalau ada, tapi sebenarnya tak ada pun, dia mungkin akan singgah di pulau dan kebetulan pulau itu terjumpa perkara yang baik bagi mereka. Okay? Dan itu hanya sekadar nasib saja. Lain dengan kapal yang mempunyai perancangan yang jelas dan gaduhan mana yang nak diambil, macam mana angin, tiupan angin dan sebagainya yang telah dirancang tadi di lagu yang telah dinyanyikan. Pertama, semua orang perlu mempunyai matlamat. Semua kita perlu ada matlamat kita. Ada matlamat itu jangka masa pendek, matlamat segera, matlamat pendek, sederhana atau panjang. Okay? Jadi kejayaan itu, erti kejayaan itu apa? Pada saya kejayaan ialah success. Success ni is actually the achievement of goals. Simple dia maknanya. Kejayaan mencapai matlamat. Kejayaan ni ialah apabila tercapai matlamat. Setinggi mana, sejauh mana, sebesar mana kejayaan bergantung kepada sejauh mana dan sebesar mana matlamat yang diletak. Kalau matlamat kita hanya day to day saja, kita tak akan jadi orang yang pergi jauh. Kalau matlamat kita saja saja. Sebab itu kita diajar, kita dibentuk. Dan kita diajar oleh contohnya kalau orang Islam, Nabi kita supaya berfikir sampai bukan sekadar 10-20 tahun, bahkan sampai ke mati. Nampak kan? Dan Nabi kata orang yang paling bijak daripada kamu ialah orang yang apa dia? Paling banyak mengingati mati. Tapi mengingati mati ni jangan jadi macam orang salah faham. Dia ingat mati, dia makin takut nak bergerak. Kita ingat mati, kita bersedia. Orang yang cemerlang di dalam Islam ialah orang yang banyak sumbangan dia kepada masyarakat. Okay? Orang yang banyak sumbangan. Orang yang prepare untuk bersedia untuk menghadapi mati ialah orang yang telah melaksanakan tugas di atas dunia, iaitu memberi sumbangan kepada masyarakat. Sumbangan dalam berbagai bentuk, supaya orang sekeliling kita merasakan kita ini berguna. Bila orang berada dekat dengan kita, dia rasa dia dapat manfaat kepada kita. Okay? Jadi pertama bila ada matlamat, kejayaan yang besar
dapat dicapai jika matlamat yang dikejar itu adalah matlamat yang besar. Dan yakinlah tidak ada matlamat yang terlalu besar untuk kita. Faham tak? Tidak ada matlamat yang terlalu besar yang jadi tak mungkin capai. Letaklah apa matlamat pun, yang sebesar mana yang boleh, sejauh mana yang boleh sekarang. Dan carilah contoh-contoh sekeliling kita, bagaimana mereka yang berada dan keadaan jauh lebih gaib, lebih teruk daripada kita, tetapi mencapai kejayaan yang lebih besar daripada yang kita boleh fikirkan. Nak jadi apa? Nak jadi Perdana Menteri ke, nak jadi saintis ke, nak jadi terbaik di dunia ke, nak jadi apa? Kita boleh capai insya-Allah dengan cara kita berusaha dan dengan cara-cara dengan laluan yang betul. Yang pertama matlamat, yang kedua kita kena tahu jalan mana nak capai ke matlamat.